Hello guys, welcome back to episode 2. Dalam episod kali ini, kami akan meneruskan perjalanan kami ke Chengdu City. Setibanya di Chengdu, kami akan spend 2 malam untuk explore dan window shopping di bandar Chengdu sebelum kami sekali lagi meneruskan perjalanan untuk ke Ziling Snow Mountain pada hari berikutnya. Di Ziling Snow Mountain, kami akan kongsikan kepada anda pengalaman menaiki cable car, bermain skiboarding, tidur di dalam tent pada musim sejuk dengan suhu mencecah hampir negatif 5 darjah Celsius. Dan part yang paling menarik, kami akan kongsikan kepada anda view yang sangat amazing di Ziling Snow Mountain. Jadi, tonton video ni sampai habis. Let's go! Hello guys, we now ready at the lobby. Actually kita dah check out dah tadi. So sekarang tengah tunggu shuttle bus pukul 1 untuk pergi ke Guangzhou Airport for the next flight to Chengdu. Tengok satu benda yang menarik kat sini. Kalau kau order makan macam Shopee ke Grab ke, dia sampai kat lobby, dia akan masukkan dekat robot ni. So nanti robot ni akan hantar terus pergi bilik. Kau tengok, lift ni tu terbuka sendiri, babe. Ni satu tadi yang dah hantar. Masa kita orang turun, kita tersempak dengan dia naik. Ni sekarang dia dah turun. Kawan dia pula. Ni nama dia Ibrahim. Ni Ibrahim. Ni Ali. Sekarang Ali pergi hantar. Ibrahim dia dah balik. Ibrahim pergi parking. Sekarang Ali pula naik. Baik tu Ibrahim. Sekarang kita dah sampai Guangzhou Airport. Tadi perjalanan gerak pukul 1 daripada hotel, dalam 15 minit je. So sekarang dah 1.26. Lepas tadi kita orang jalan-jalan kejap. Check in pukul 1.30 sebenarnya. So lagi beberapa minit dan kita orang terus check in back lah. Lepas tu nak lepak masuk dalam untuk sembahyang Zuhur. Aku dah check kat Guangzhou ni tak ada surau ataupun prayer room. So apa yang kita orang buat, dari hotel kita orang ambil uduk siap-siap, pakai baju siap-siap. Nanti masuk, kalau uduk tu tak batal lagi, dah check in, masuk. Dan kita orang sembahyang je kat mana-mana. Dan okey lah, dah settle untuk jamak Zuhur dengan Asar. Check in dulu dan nanti kita jumpa kat dalam, insyaAllah. Guys, aku sebelum pergi punyalah takut nak bawa beg 28 inci sebab takut oversize, over dimension. Kau tengok orang ni, relax je. Beg dia besar gila tu, tapi lepas je. Kalau aku tahu, aku bawa beg 28 inci aku, settle masalah. Rupanya boleh je. Dia tak strict sangat pun dengan beg ni, dan tak kena charge apa-apa pun. Tapi tu lah, kita pun tak berani nak ambil risiko. Sebab masa mula-mula tu aku dah decide dah, macam kita cuba je lah. Kalau tak lepas, kita tinggal je lah luggage tu. Tapi bini aku cakap macam dia sayang lah beg luggage tu. So end up kita orang decide macam okay, tak apa, kita tak payah bawa beg 28 tu, bawa beg 24 je. Selamat lah, tak payah risau. Tapi next time kalau aku repeat guna CSA ni, memang aku bedal Okay guys, so aku dah settle dengan immigration check tadi. Immigration check, check in, bag. Tapi hari ni agak struggle lah. Sebab aku tak tahu mungkin compare to waktu kita check in dekat Singapore, dia senang sikit sebab diorang boleh communicate English. Tapi sebab kat sini diorang tak boleh communicate English, itu dia punya limitation dia. And then satu lagi, diorang pun tak familiar untuk nama Melayu macam kita, yang mana first name, mana last name, mana surname, macam tu lah. So tadi nak check in kat kaunter je ambil masa sikit. And then lepas tu immigration dia pun quite strict. Even though
untuk domestic flight. Sebab tadi dia check every single inch of kau punya part of the body. Memang dia check gila-gila punya. Aku tak rasa sebab domestic, tapi aku rasa sebab kalau kau depart dari mana-mana, from mana-mana China punya mainline, so memang dia orang quite strict lah. Maybe dia orang takut macam explosion ke bom ke tu, aku tak pasti lah. And then so sekarang kita orang dah lepak dekat gate yang nanti nak depart flight, tapi sebab tak semayang lagi macam aku cakap tadi, so sekarang kita orang lepak cari satu tempat yang tersembunyi untuk semayang. So sekarang wife aku tengah semayang dulu, dan aku punya turn lah untuk semayang. Aku bagi dia semayang dulu. Sebab perempuan ambil masa sikit nak semayang. So kalau lelaki dia simple je, straight away. Kita lepak-lepak sini dulu, dan sekarang pun baru pukul 2.30. Kita orang pun tak makan tengah hari lagi sebenarnya. Nanti tadi aku nampak ada Subway, tapi Subway kalau meat kita tak boleh nak makan lah. Aku cuba cari yang veggie, tapi bini aku tak nak. Maybe aku nampak 7E, maybe kita cari apa yang boleh dimakan untuk alas perut. Sebab nanti waktu in flight pun kita ada dapat makanan sebenarnya. So aku tak decide untuk ambil makan yang kenyang-kenyang sangat lah. Just sekadar untuk alas perut je at the moment. We are now in flight to Chengdu. Flight dah gerak 4.30 tadi. So sekarang dah pukul 5 subuh. Basically aku dengan dia, sebelum flight gerak kita orang dah gerak. Maksudnya sebelum flight terbang kita orang dah tidur dulu. And then sadar-sadar stewardess hantar makanan. So it's the time to review what we have today for the food. Perut dah kebulur sebab tengah hari tak makan. This is the only food yang kita ada untuk waktu lunch. So I pass to my secretary to review the food. Untuk flight domestic ni kita dapat simple je lah. Satu bekas goodies bag dan satu makanan. Okay, for goodies bag ni kita ada chicken salad. Halal lah brother. Tengok nanti ada punya kincing. Dia ada roti. Dia serve bersama dengan engkau ni. Lepas tu dia bagi air mineral. Lepas tu mungkin benda ni makan dengan salad lah kot. Dia bagi salt seasoning dengan pepper. Jom kita tengok main dish dia apa ni. Alright. Oh, mi goreng. Mi goreng. Baunya sedap, tapi dia nampak macam mi goreng bodoh lah. Nice. Okay. Saya lapar. Saya mau makan. Bye. Finally, we are here in Chengdu. Cuba teka berapa suhu sekarang. Sekarang 5 degree. Member sebelah dah merengek-rengek suruh keluarkan baju. So, kita sekarang dah dekat Chengdu Airport. Sekejap lagi kita pergi ambil luggage, and then kita akan pergi cari shuttle bus untuk pergi ke Chungsi Road. Kau tengok dalam ni semua orang dah pakai baju winter. Aku dengan selambungnya turun pakai knitwear je. Takat ni sejuk dia macam aircon lagi lah. Tapi kat dalam ni kita rasa dia suhu aircon kan. So ni dalam ni masih boleh bearable lagi. Dia macam suhu aircon lagi. Tapi kalau betul-betul kat luar rasa macam 5 degree kot. Sebab kalau ikut tadi pun ada heater. betul. Tapi dalam heater ni dia tak rasa panas. sebab dalam ni maybe dia dah tambah heater. So kalau betul-betul kat luar kita tengok nanti macam mana. So kalau tak tahan memang nak tak nak memang kena ambil winter jacket lah. Once landed dekat airport, kalau nak naik bus, kita cari airport bus. So follow je navigation untuk airport bus ni. Ni harga dia 15 yuan
daripada pukul 6 pagi sampai 11.30 malam. Tapi kalau lebih pukul 11.30 malam, dia akan jadi 25 yuan. Tapi bas ni dia ada multiple line. So macam kita orang sebab duduk dekat Chengdu punya town, which is dekat Chung Si Road. So kita orang akan naik line nombor 1, Chung Si Road line. So kita orang dah naik bas. Zeki ngam-ngam sampai dekat tempat beli tiket bas tu, bas pun dah ada. Oh, beli tiket bas tadi pun senang. Pakai Alipay je. Kau scan QR yang dia bagi, mula aku scan pakai kamera dan tak keluar apa-apa. So nasib baik aku tanya. Bila aku tanya cakap, oh no, you have to scan using the Alipay. So aku scan, pap. Last minute terus tiket purchase. So dua orang tadi, kita orang 30 yuan lah. So nanti bila kita sampai dekat Chung Si Road, kita akan naik Didi pergi ke hotel yang kita orang dah book. Perjalanan daripada airport pergi ke Chung Si Road lebih kurang dalam sejam setengah. Nanti kita jumpa dekat Chengdu punya town, which is Chung Si Road, atau usually orang panggil IFS lah. We are here in Chengdu City. Sekarang kita kat IFS. Nampak sejuk gila. Saya rasa tu kot. Tengah tunggu Didi sekejap So aku rasa Didi ni dah sampai kot sekejap. Sorry guys, tu bukan Didi nya tadi. Salah Didi Kat sini jalan dia crowded gila. So Didi udah dekat je sebenarnya. Tapi sebabkan jam, so dia tak sampai-sampai lagi. Kat sini dah kesejukan dah ni. Buffer apa semua tak ambil lagi. 1 hour later. Handphone dia ada tuliskan dekat mana? Dia tulis 6 minit away daripada kita. Tak sampai-sampai lagi. Memang dah gigil lah ni. Tangan dah 6. Dah sampai sini, beg ni boleh buat hal. Memang kena umban ni sini. Sebelum bagi Aidil kata nak beli beg 20 inci dan kat sini dia rosak. Nasib baik dah sampai sini pun rosak. So, the experience luxury car in Chengdu naik Alphard. Tapi sebenarnya tak ada niat pun. So, disebabkan beg banyak, aku tak rasa normal Didi boleh bawa beg kita orang. So, aku ambil yang premium XL. So, dia naik macam something like Velfire. So, sekarang kita on the way ke hotel. So, nama hotel dia Ying Zingtang. So, hotel ni kita akan stay few days tapi bukan straight lah. Welcome to Yinzitang Hotel. So basically hotel ni dia punya style macam tatami, tapi dia sempit sikit lah. So masuk-masuk sebelah kanan ni ada sinki. So and then ni kira master room dia, which is katil dia pakai tatami. Kalau kita naik dari atas, kita boleh nampak ini dia punya toilet. So ni basically toilet untuk jamban. Ini sempit lah. Semua dia guna konsep tarik menarik. Kau memang the bomb. Macam tu lah. So ni untuk toilet. And then ini untuk shower. So kalau kita nak compare hotel ni dengan hotel kat Guangzhou hari tu, Guangzhou hari tu lagi besar sebenarnya. Good morning, day 3 in China. Hari kedua di Chengdu. Sekarang pukul 8.30. Kita plan nak pergi breakfast somewhere nearby dengan hotel kita hari ni. Kita dah pakai heat tech dekat dalam. Dah pakai heat pad. Dah buat layering semua. Sebab hari ni suhu lebih kurang 5 ke 7 degree Celsius. Paling rendah up to 4 lah actually. So we need to have a proper layering. Lip balm pakai, lotion pakai untuk make sure tak ada apa-apa side effect lah. Kita dah keluar daripada hotel untuk pergi makan. Kedai makan yang kita nak pergi Lao Zhou Beef Homemade. Ni ke hijau ni Abi? Oh, tak adalah jauh kedai makan kita. So ni je. So inilah kedai makan yang kita nak makan. Let's eat here for breakfast.
Kau order dalam apps, even bayar pun dalam apps, terus automatic bayar. Dan terus bunyi kat sana, order masuk. Simple gila. Nampak muka member berasap, tapi sebenarnya salah. Rupanya yang berasap adalah ini. So ini yang beef noodle yang kita tunjuk tadi. So kau tengok portion dia. Banyak tu untuk breakfast. Bau cili dia menyengat. Uish, mi tarik dia tak sama macam kalau kita makan kat Malaysia. Dia punya tekstur dia macam lain sikit. Next dishes pun dah sampai. So basically dia macam beef roti. Looks good. Oh, crunchy gila bunyi dia. Macam banyak kali. Ya. So kita sekarang menuju ke train station. Basically sekarang dah dekat Zinamen Station. Kita ikut line 3 nak pergi ke Kowloon Plaza. Purpose pergi Kowloon Plaza ni adalah untuk cari waterproof pants dengan luggage bag yang rosak semalam. Setelah 1 kilo berjalan selepas train station, kita dah sampai dekat Kowloon Plaza. This is the Kowloon Plaza. Sesi nego menego. 撸上的是喏，撸是不行。 No, okay. 加多少？ Dah tak yang 60. 可以吗？可以。可以, okay. Daripada berapa tadi? 120. 150. 120. 120, member nego 60 yuan. Mula-mula tak bagi, aku berkeras nak keluar. Hujung-hujung, okey lah. Dapat. Settle. Okey lah, cantik. Not bad. Kita dah settle dekat Kowloon. Kita dah dapat luggage bag 24 inci. Dalam ni ada 20 inci juga. So nego dapat 500 yuan untuk 2 bag. So harga dalam 200 lebih lah. Korang convert lah sendiri. So ni kita orang beli buah. Belikan susu? Rock melon lah. Rock melon. Manis gila. 5 yuan, berapa ringgit? 3 ringgit? 2 ringgit? Murah lah. Besar. So, sekarang kita dah masuk dekat dalam IFS lepas settle dekat Kowloon tadi. The first main purpose kita kat IFS ni adalah untuk pergi syurga Al-Fiqah lagi sekali, Songmon. Songmon ni basically local China brand for handbags lah. Tempat ni kita panggil sebagai Hermes. Tapi dia basically macam lebih kurang Sephora. Tapi dia banyak jual yang miniature punya skincare lah, perfume lah, lipstick lah. Tapi dia punya architecture dia quite nice lah. Seperti mana kau boleh tengok dalam video ni. So itulah architecture dia. Suggest kalau pergi sini create a member first lah. Sebab dia ada member price untuk certain item yang ada yellow label. So macam ni dia ada 50% but 50% ni untuk macam member saja. So sebelum kau start shopping, better pergi kat reception bawah tu untuk create member dulu. Tapi basically ni bukan tempat aku lah. Dah tahu lah tempat siapa kan. So kita bagi dia chance untuk dia shopping apa yang dia nak shopping. Besok baru kita akan pergi ke Ziling Snow Mountain. Good morning guys. And hari ni kita akan ke Ziling Snow Mountain. Sekarang pukul 7. Kat sini gelap lagi sebab baru lepas subuh. So kita dah book bas untuk pergi ke Ziling melalui trip.com. So tempat perjumpaan untuk ke Ziling adalah di hadapan IFS. Dia akan bagi kita WeChat
punya ID. So kita kena add dan nanti dia akan provide information dekat situ. So semalam malam aku dah receive information bahawa dia cakap suruh tunggu kat IFS, either depan Dior ataupun berhadapan dengan Panda. So kita dah sampai half an hour earlier dekat sini. Dan kita just tunggu bus untuk sampai dan kita naik. Still lagi dalam perjalanan untuk menuju ke Ziling Snow Mountain. Dia dah almost 3 jam dalam bus. Sekarang pukul 10.50. Actually dah lebih daripada 3 jam. Kalau ikutkan sepatutnya perjalanan 2 jam setengah je. Tapi aku rasa sebab tadi waktu kat bandar Chengdu ada slightly heavy traffic lah. So that's why kita pun delay untuk sampai kat sini. Here in Ziling Snow Mountain Cable Car Station. Nampak apa yang aku nampak? Yo, ada snowfall. So sekarang kita pergi ke tourist center untuk kita naik cable car. Sebab tadi kita dah beli cable car dengan tourist guide yang dekat dalam bus. Harga 240 yuan seorang daripada bottom pergi mid mountain. Dan nanti daripada mid mountain kita kena beli lagi satu tiket untuk pergi yang top mountain. Wah, the view, alhamdulillah. Kita dah sampai on the middle of the mountain. So sekarang jalan-jalan kat luar. Sejuk gila. First time ever experience a real snow. Selalu tengok Snow White je. Ni Snow White saya. Damn! Lawa gila guys. Kita akan naik bus untuk ke hotel. So this is the bus yang kita akan naik untuk pergi ke hotel kita. Oh, bus macam peti ais tu. Kita dah sampai mid of the mountain. Kita turun bus tadi. Bagi guys snow kat sini. Tapi ni kotor-kotor sikit sebab banyak orang dah pijak. Suhu sekarang dekat Ziling negatif 2.6 degree Celsius. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lunch dekat Ziling, berbekalkan ready to eat food tapi masak sendiri dan kita dah hantar retot. So kita just pergi kat kedai ni beli plain rice. Kalau double dia boleh kot. Tapi yang nak kain helmet susah. Let's go ski! Our first ski experience. It's amazing. Makin lama kukunya makin tawar, macam manis perasa gula getah. Bunyi tajuk sikit lampunya besar, isinya kosong bercampur sifar. Dalam diam-diam, senyuman menyulamkan dendam. Nasi yang engkau sajikan penuhi tulang ikan. Kau dalam salji yang sejuk lagi tiga tapi kau berpeluh kat dalam ni.
Ayatmu ayat sekerat, ayatmu tak cukup sifat, ayatmu boleh buat orang sesat. Laukku dah cukup, cukup masin, laukku cukup masin, tak perlu engkau tambah garam. Kita dah settle main ski. So nanti esok lepas breakfast kita akan naik dekat top peak mountain Yang cantik lah. dan turun. Tengok yang cantik. Kita main yang macam theme park tu dan baru kita balik daripada Ziling. Are you okay sayang? Okay. So sekarang kita try explore apa yang ada kat area di sini. Kalau tak ada apa kita balik lah, balik bilik. Hotel yang kita orang duduk ni, which is macam campground ni, ini lah toilet dia. Toilet dia kat luar. So kalau kau nak pergi toilet kau kena keluar jalan kaki. Good luck lah, sejuk-sejuk. All the way is our route untuk pergi ke hotel. So good. Alhamdulillah. Nombor set up bilik. Oh, style. This is our room. This is our room. Oh, so hot. So good. Good morning guys. Good morning untuk hari yang ke-5 kot. Tak ingat lah. Hari kedua kita di Ziling Snow Mountain. Pagi ni kita dah siap-siap mandi lepas subuh. At first punya perancangan tak nak mandi pun sebab kesejukan. Tapi since bila air dia dah heater, so kita orang decide tak apa mandi je, badan tak selesa. Dan nanti balik pun nak perjalanan jauh. So pagi ni kita akan pergi breakfast dulu. And then after breakfast kita akan pergi the top mountain untuk tengok view dekat sana. Dan kita turun, kita main apa yang ada dekat bawah ni. Lepas tu bas kita balik untuk ke Chengdu pukul 5. So the view hari ni memang super duper amazing lah. Dah tak kabus, totally clear compare semalam. Alhamdulillah, the view is super duper. Alhamdulillah. Kita sekarang bergerak ke cable car station untuk pergi ke the highest top mountain punya area, scenic area. Haze now is coming today. 뭘 준비하면 돼? 널 반길 준비는 Bye guys. canvas 위에 fallen. 네가 덮어주면 돼. 세상을 내게 줄게. I'll give it to you. 차가운 계절 속에 내가 오는 건 event. 내 blue and glitter 녹여줄 듯. Sekarang kita on the way turun daripada top mountain. Kita patah balik ke middle mountain untuk check out. And then untuk main attraction lain. Let's go! Kita masuk dia punya theme park. Harga seorang 80 yuan. Tapi dapat diskaun. Jadi diorang 150 je. Okay, kita nak main ni. Main ATV dia. Afika bersama anjing-anjingnya. Woo woo woo. Bawa anjing pusing-pusing taman ini. Kita main
Snow tube. Demi kebenaran, Papa Zola, Bapak Dian tukang tarik.